ini merupakan komitmen daripada kerajaan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan Januari yang lalu, iaitu memberikan laluan kepada tambahan-tambahan sistem pendidikan, lepasan-lepasan sistem pendidikan yang di luar Kementerian Pendidikan untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA. Bukan UEC saja, sijil tahfiz pun dapat. Jadi ini kita menambah akses kepada rakyat Malaysia mendapat pendidikan tinggi. Adalah sesuatu yang baik. Saya pelik mengapa pembangkang bantah. Pembangkang ini bantah orang mendapat akses pendidikan. Kita nak tambah akses pendidikan, nak didik anak-anak kita mendapat pendidikan yang lebih baik. Pembangkang dia main bangkang ya. Dia tak nak orang dapat akses pendidikan. Jadi dia nak nafikan hak anak-anak kita belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sudah tentu kita dalam kerajaan bersetuju supaya akses ini ditambah baik dan memberikan laluan kepada lepasan-lepasan UEC mendapat pendidikan di IPTA, di universiti-universiti tempatan, dan juga kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah tahfiz juga memberikan laluan yang sama.